Saya tanya soalan pasal Padang Sport, Kak jawab je. Alright guys, kita bersama dengan Abang Azmil Azali. Ini legend Johor tau dulu. Kali ayam, ayam. Okey bang, apa perasaan abang? Komen sikit pasal Padang Sport ni. Okey, yang pertamanya nampak begitu selesa lah kalau kita bermain daripada individu. Lepas tu kita bila kita bermain bola di sini, keadaan selesa. Lepas tu dia punya suasana pun dengan angin yang sejuk. Lepas tu kondisi padang yang sangat rata dan memuaskan lah. Untuk kita yang dah biasa main bola ni, memang sangat berpuas hati lah. Alhamdulillah. Okey, sepanjang abang berkarier dalam bola sepak ni, apa pendapat abang pasal bola sepak amatur? Maknanya di kalangan veteran ni, adakah kat Johor Bahru ni bagus atau tidak permainan dorang ni? Okey, sebenarnya bila time kita cerita pasal bola sepak, sebenarnya untuk semua generasi, semua umur memang bagus lah. Tapi daripada muda, minta mereka belajar situasi bola sepak dan seterusnya menjadi permata bola sepak lah. Untuk yang dah veteran yang macam saya ni, lebih pada silaturahim dan keluar peluh lah untuk kesihatan. Baik bang, terima kasih banyak. Bersama kita Azmil Azali. Yeah, let's